sebelum layu sudah pun mati. Bukan memandang kepada cantik, pokok pangkalnya hati berkenan. Kalau sesuai budi bahasa, sampai ketua disanjung hati. Bunga anggrek yang permai memang molek dipandang. Bunga anggrek yang permai memang molek dipandang. Sekian, terima kasih. Kami daripada kumpulan Bunga Kayangan ingin mempersembahkan fashion daripada kumpulan kami yang diberi nama Bunga Kayangan. Okey, bulu di atas ni dibuat daripada harimau, ya. Kami tangkap dekat belakang H&M. Penat. Yang ini pula merak. Merak, inspirasi daripada merak. Nak tunjuk juga yang belakang, Vil. Sentuhan daripada sahabat-sahabat saya yang sangat energetik, ya. Bulu-bulu ni semua kami cipta daripada kami punya kesayang-sayangan dan kami punya keharmonian. Daripada atas ni hulu balang saya yang sangat gagah, perkasa, handsome, lagi menawan. Bawa tombak, berani kacau saya, silakanlah. Terima kasih. Terima kasih kepada kumpulan 4 atas peragaan sebentar sahaja tadi. Seterusnya kumpulan 5 sudah bersedia. DJ. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kita punya konsep fashion show kita hari ini adalah baju pengantin adalah baru, tapi maaflah pengantin seorang. Itu doa sebenarnya. Okey, kalau kita tengok kat sini kita konsep satu Malaysia. Kita punya tanjak konsep pribumi, baju Teluk Belanga walaupun dah sengit, nampak ada butang 3. Nampak? Lepas tu samping pun kita boleh tengok lah. Samping dia lain sikit. Lepas tu dia punya seluar pun kita tengok seluar zaman sekarang lah. Budak-budak suka ketat bawah kan. Kita buat konsep pengantin. Lepas tu baju pun kita tengok kat sini semua. Selain daripada baju pengantin, boleh buat baju hujan lah. Selamat. Selamat. Yes. Betul. Bila angkat tangan sikit. Nampak tak? Ada benang tepi ni. Biasanya lepas makan beradab, kenyang boleh buka lah kalau tak muat. Kita loose kan. Kita kena pelbagai. Kita kena kreatif. Nampak kat situ. Ini pegang. Ini pegang. Kita Johor ada konsep tol kan. Tu kita pegang tol lah. Kedai raya. Tol lah. Biasanya kan ada dulu bagi tol. Jadi ini konsep baju pengantin zaman moden lah, hala baru. Tapi pengantin kita bersendirian. Kita mendoakan lah yang terbaik. Okay. Konsep. Lepas tu kita ada jumpai kat belakang ni ialah pengantin Raja Sehari. Raja satu hari je. Nak 2 hari-hari kita sendirilah. Okey. Itu saja daripada kami. Terima kasih. Terima kasih kepada kumpulan 5 dengan tema pengantin Raja Sehari Seorang. Seterusnya kumpulan 6 sudah bersedia? DJ on. Kami datang mulakan. hari ini. Jom. Selamat Hari Raya dan selamat Hari
buat andaian. Dahlah jom kita beraya. Jom, 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 jom raya dengan saya. Sudah lama tak berjumpa. Kampung belah mana, baju raya awak warna apa? Nyalakan pelita, hari untuk kita bahagia. Raya dengan saya. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Konsep kita hari ini adalah pendekar, tapi dalam masa yang sama dia nak pergi beraya. Yang elemen tanjak ni sebab kita buat kat event Huaban Tanjak kan, jadi kita buatlah tanjak. Yang bintang ni keperkasaan untuk pendekar lah, nak pergi berjuang tapi dalam masa yang sama nak pergi beraya. Dua elemen lah. Sebab tu tengok kat sini pun kalau tengok pendekar yang lama-lama dia pakai protect, ada dia punya keris. Lepas tu seluar kan kita tengok dia orang tak ada pakai yang untuk keselamatan, dia protect pada badan je. Jadi inilah unsur kita. Itu sajalah. Sila. Dia tanya tak terkata. Selamat Raya. Terima kasih. Terima kasih kepada semua kumpulan di atas peragaan semua fashion. Sebelum kita menjemput kepada semua peserta untuk makan tengah hari, diingatkanlah untuk markah bonus untuk menghasilkan satu video TikTok. Dan dia akan dipamerkan esok lah. Kalau ada video tu kita akan masukkan ke dalam markah bonus. So pemenang untuk pertandingan hari ini akan diumumkan esok dan penyampaian hadiah pun pada hari esok. Jadi tanpa membuang masa, bolehlah menjamu selera. Terima kasih kepada semua. Program di sesi petang akan bermula pada pukul 2:30 petang. TikTok tu bebas, tak apa, tak kisah tema apa. Nak masukkan ke tak nak masukkan pun tak apa, tak ada masalah. Perhatian kepada semua kumpulan, sampah-sampah tadi tu minta dibuang di dalam plastik 3R, plastik warna putih. Buang dalam satu plastik. Siapa tak ada plastik boleh minta kat depan. Kenapa sayang? Tahu kan esok raya. Alah sayang. Okey, I balik sekarang. Sayang, Ya sayang, nak bawa baju berapa pasang? ikut you sayang. Kuih raya dah beli ke sayang? Cuma sayang. Okey, I beli sekarang. Cepat. Sayang, Ya sayang. ayo kita pulang beraya. Ya ayo sayang. Sama Jawa bersama-sama. Jumpa semua yang lama tak jumpa. Meriah lain macam. Sayang, Ya iya sayang, maaf zahir dan batin sayang. saya pun sama. Janji sama Jawa bersama. Jumpa semua yang lama tak jumpa. Meriah lain macam. Sayang, Ya iya sayang. nanti bila kat kampung, Oh, kenapa sayang?
jangan cendekin macam-macam. Baiklah sayang, you pun jangan nak banyak ragam. Sayang, Ya iya sayang, dah sedia duit raya. dah sudah sayang. Duit raya you nanti.